Jemin, betul ke amanah baru DAP? Orang Melayu sokong calon DAP. Pakatan Rakyat, semangat Pakatan Rakyat. Ne 33517775 ne 29793. Kita baca je. Betul ke amanah baru DAP? Ini benda yang setiap kali dimainkan oleh para walang. Okey. Sebelum kita jawab soalan itu, suka untuk Ambo menyatakan bahawa politik dengan DAP ini pernah bersama. Dalam satu kenyataan, dalam satu ceramah, Presiden PAH kata, DAP kawan kita. DAP kawan kita, undi calon Diana Sofia. Ingat tak dulu? Masa tu di Teluk Intan. Ceramah di Teluk Intan. Ketika itu calon DAP, Intan Diana, calon pada parti DAP. PAH peluk, PAH kempen, parti DAP. Ketika mana? PAH bersama dengan DAP. Jadi, kalulah menganggap kami, Parti Amanah ni, baru DAP. Adakah user 35177529793 ni rasa PAH tu dulu adalah khadam DAP? Itu persoalannya. Adakah kamu sedang mengata diri kamu yang dulu, kamu meratapi, kamu dulu rasa kamu tu khadam DAP? Yang pertama. Yang kedua pula, ada satu orang yang dulunya kamu anti, yang dia dulu pimpinan tertinggi juga dalam DAP, yang kamu kata macam-macam, musuh Islam lah, prosok Islam lah. Yang ni Ramasamy, bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Kini tidak lagi bersama dengan DAP. Adakah anda menganggap PAS kini khadam kepada Ramasamy? Dan seorang lagi, Watamuti, yang ni bisu Aisyah sampai ada demonstrasi baju putih beramai-ramai di Kuala Lumpur, juga bersama dengan pembangkang yang telah dibuat oleh Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, di mana ada timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuameh. Adakah PAH menganggap pahala ni khadam kepada Ramasamy dan juga Watamuti? Jawab tu dulu.